Hey guys, ini adalah Alphard Unregistered 2021 Metallic Bronze Color. Cantik ya. Dia JPL sound system. Ada 4 camera, ada spare tayar lagi. Untung dia. Auto parking. Ini kereta ada kotor sikit sebab kita tengok ini original condition. You tengok. Dia punya ini belum clear lagi dari custom. Belum cuci. Expect boleh dapat condition macam ni. 4.5B, mileage hanya 30 lebih sahaja. Dia datang sudah ada door visor, tapi buat apa-apa lagi. Kita tengok dalam dia. Dia ada BSM. BSM, DIM tak ada lah. DIM you kena pasang aftermarket lah. Dia ada pasang, itu tak mahal. Lepas itu you tengok mileage original, susah mau cari. Dia servis 28,900 kan. Sekarang 34,293 km. Means betul lah 4.5B. Nah report boleh minta kento Tapi ini customer sudah booking lah. Dia tengah buat loan ni. Dia untung. Dia dapat ada spare tire 8 seater. Spare tire susah mau cari tau. You pergi online beli kadang-kadang orang jual 1,000 pun ada. Dia ada dashcam depan belakang lah. Speaker dia JPL punya. Dia tengok belakang ada JPL. Extra speaker. Ni kereta cuma kotor saja. Kena cuci lah sebab baru sampai ni 4 camera lah. 4 cameras. You tengok dia punya condition. Cantik Okay. Tapi yang siapa beli expect ni kena jaga. Ada yang satu power door, ada yang 2 power door. Ini 2 power door confirm Ni 8 seater budak-budak boleh tidur macam ni kadang-kadang seorang tidur macam ni. Ini boleh turunkan. Kalau nak ini poket ada. Charging port sini ada. Okay, good. Kalau expect mau cari accessory macam ni memang ada susah. Lagi pun condition cantik. Ini reverse camera, 4 camera semua sini. Cuma dia tak ada roof monitor lah. Boleh pasang aftermarket, tak ada masalah. Dia dalam yang penting tak ada bau busuk, tak ada bulu haiwan. I sudah check. Dia banyak bersih. Cuma dari Japan sana belum clear. Dia tengok spare tire original ni. Dia ada tu lock punya. Kalau you beli sini letak dia tak ada lock. Jadi you berjalan dia ada bunyi kadang-kadang. Ini okey ni, bagus ni. Susah mau dapat. So dia ada, walaupun dia ada spare tire, dia kasih jack. Tu pump tak ada sebab ada spare tayar. So kereta baru sampai, belum cuci lah. So dia tengok speaker semua ada. Banyak speaker sebab JBL. Macam ni JBL speaker lah. Kita buka depan. Kento coy kereta. Semua jujur meh, tak pusing mileage, you boleh beri report. Dia tengok sini, dia meh tarik 2021 meh kereta. Betul tak? Lampu tak pernah tukar. Ini pun sama. Kento aja extra hari ni 2021 nampak. Kalau dia langgar sini pecah, dia tukar. Ini sudah tarik lari lah. So ini condition cantik, tak ada leaking tengok. Tak ada karat, dia klik tengok. Dia bukan pakai tempat saji tau. 2 wheel drive, bukan 4 wheel drive. Okay, tengok dalam laci dia. Okay, dia ada player lagi sini dalam. Bukan semua unit ada, ni extra ada. Menu box semua ada lagi. So conditionnya memang cantik. Dia ni metallic bronze color. Dia bukan bronze saja, dia metallic bronze 4X7. Total color code 4X7. Dia AGS 30, bukan 35 tau. Dia 2 wheel drive, bukan 4 wheel drive. Kalau 4 wheel 35. Ini chassis number dia. Kalau sesepuh nak beri report, tengok sini. Okay, ini customer I sudah booking lah tengah loan. I think dia melon tak ada masalah lah. Okay, sesepuh nak cari unit macam ni, ada JPL Expect, ada 4 camera, ada spare tayar, boleh Roger Kento. Kento ada lagi on the way datang.